Pengenalan. Dalam era digital yang serba moden, kecerdasan buatan AI semakin memainkan peranan penting dalam pelbagai bidang termasuklah reka bentuk dalaman. AI membantu pereka bentuk dan pemilik rumah dalam merancang ruang tamu yang bukan sahaja estetik, tetapi juga berfungsi dengan optimum mengikut keperluan dan gaya hidup penghuni. Melalui perisian berasaskan AI, pengguna boleh menjana pelan sesuatu secara automatik, mengubah suai gaya dan warna ruang secara maya serta mendapatkan cadangan reka bentuk berdasarkan trend semasa dan keutamaan peribadi. Apakah kepentingan AI dalam reka bentuk? Yang pertama, ia boleh meningkatkan produktiviti pengguna. AI boleh digunakan untuk tugas yang berulang. Contohnya, dalam menghasilkan pelan tanah dan juga model 3D, sekaligus melapangkan masa pereka bentuk dalaman untuk aspek kerja kreatif yang lain. Selain itu, ia juga boleh meningkatkan kreativiti dan inovasi. Kemudahan AI ini mampu menghasilkan pelbagai idea reka bentuk yang menarik dan membantu pengguna meneroka konsep dan estetik baru. Hal ini membuka peluang kepada semua orang untuk menghasilkan reka bentuk dalaman dengan mudah, bukan sahaja terhad kepada pereka bentuk profesional. Seterusnya, saya akan memperkenalkan aplikasi generatif AI yang digunakan dan ciri-cirinya. Aplikasi tersebut ialah RoomGPT. RoomGPT adalah aplikasi reka bentuk dalaman berasaskan AI yang membolehkan pengguna memvisualisasikan semula reka bentuk bilik dengan memuat naik gambar. Ia memberi inspirasi reka bentuk dan pelbagai pilihan untuk ruang dalaman luaran dan taman. Alat ini menumpukan kepada menghasilkan idea reka bentuk dengan cepat dan mudah. Seterusnya, proses simulasi AI dan input yang dimasukkan. Saya memilih untuk mereka semula ruang tamu dengan gaya moden minimalis. Tema warna yang saya tetapkan ialah putih, kelabu cerah dan esen kayu dengan permintaan khas agar ruang tampak lebih lapang, terang serta menggunakan perabot moden dan ringkas. Aplikasi yang digunakan ialah RoomGPT, iaitu sebuah laman web berasaskan AI yang membolehkan pengguna menjana reka bentuk dalaman secara automatik hanya melalui gambar dan gaya pilihan. Selepas ni, saya akan tunjukkan langkah penggunaan RoomGPT yang saya lakukan untuk simulasi ini. Proses input RoomGPT. Input yang dimasukkan termasuk gambar asal ruang tamu kosong dari sudut hadapan yang memaparkan struktur asal seperti dinding dan tingkap. Saya memilih gaya mode minimalis dengan fokus kepada elemen ringkas, warna natural dan susun atau terbuka. Matlamat saya adalah untuk menjadikan ruang lebih teratur, cerah dan berestetika tanpa mengubah fungsi asal ruang tamu tersebut. Hasil yang dijana oleh AI menunjukkan perubahan ketara. Reka bentuk baru menampilkan tonal warna putih, kelabu cerah dan beige dengan susun atau perabot yang lebih kemas dan moden. Tingkap besar dan tirai tipis menyalahkan pencahayaan semula jadi. AI turut menambah tumbuhan dalaman dan lampu lantai sebagai elemen hiasan untuk memperindah suasana. Perbandingan sebelum dan selepas. Sebelum simulasi, ruang tamu adalah kosong dan tidak berfungsi sepenuhnya. Selepas simulasi, ruang tampil lebih tersusun, bertema dan selesa. Gabungan perabot moden dan elemen hiasan menjadikan ruang ini lebih sesuai sebagai ruang santai keluarga. Kesimpulannya, RoomGPT membuktikan bahawa teknologi AI mampu membantu dalam menghasilkan reka bentuk dalaman dengan lebih mudah dan berkesan. Antara kelebihan dalam menggunakan AI untuk mencipta ruang tamu dengan menggunakan aplikasi RoomGPT, yang pertama adalah penjimatan kos awal.
iaitu dengan menggunakan Room GPT, anda tidak perlu mengeluarkan sebarang kos kerana ianya secara percuma ataupun mungkin kosnya hanyalah rendah sahaja. Anda tidak memerlukan khidmat pereka atau arkitek dalaman untuk merealisasikan pelan ruang tamu idaman yang anda inginkan. Kelebihan menggunakan AI yang seterusnya adalah dengan menggunakan Room GPT, anda boleh mendapatkan gambaran awal ruang tamu idaman yang anda inginkan mengikut gaya atau konsep reka bentuk yang mengikut pilihan anda seperti boho, klasik, minimalis, moden dan sebagainya. AI juga boleh membantu anda dalam menentukan perabot yang sesuai mengikut konsep yang anda inginkan. Antara kekangan dalam menggunakan AI untuk mencipta ruang tamu idaman dengan menggunakan aplikasi Room GPT adalah first, AI dia tidak mempertimbangkan kos sebenar, iaitu AI ni dia tidak mengambil kira kos sebenar perabot, bahan binaan dan juga pengubahsuaian, iaitu ianya ruang tamu tersebut mungkin kelihatan menarik tetapi tidak praktikal atau terlalu mahal untuk dilaksanakan. Kekangan menggunakan AI yang seterusnya adalah ketepatan reka bentuk yang terhad, iaitu AI tidak tahu spesifikasi sebenar ruang tamu yang anda inginkan seperti ukuran dinding, ketinggian siling, bentuk lantai dan juga jenis pencahayaan semula jadi. AI mencadangkan untuk anda menggunakan perabot atau sofa yang besar sedangkan anda mempunyai ruang tamu yang kecil dan ianya kelihatan tidak realistik kerana perabot tersebut tidak sesuai untuk digunakan dalam ruang tamu yang kecil. AI sebagai pereka maya membawa banyak potensi dalam industri kreatif. Pertama, AI dapat meningkatkan produktiviti dengan mempercepat proses reka bentuk. Ia mampu menjana idea dengan cepat dan mengurangkan masa untuk membuat iterasi. Selain itu, AI juga boleh menghasilkan reka bentuk yang lebih peribadi dengan memahami keperluan dan preferensi pengguna melalui data. AI juga boleh mengautomasikan tugas rutin dan membebaskan pereka untuk lebih fokus pada aspek kreatif. Dengan teknologi seperti generative design, AI dapat mencipta reka bentuk yang unik dan inovatif. Selain itu, AI juga memudahkan kolaborasi dengan menyediakan platform untuk perkongsian idea yang lebih interaktif antara pereka dan pelanggan. Akhir sekali, AI membantu dalam membuat keputusan yang lebih tepat melalui analisis data, menjadikan reka bentuk lebih berkesan dan relevan dengan trend semasa. Secara keseluruhannya, penggunaan AI dalam reka bentuk ruang tamu menunjukkan potensi besar untuk mengubah cara kita merancang dan menghias ruang peribadi. Dengan bantuan teknologi generatif, pengguna kini dapat mencipta ruang idaman dengan lebih mudah, pantas dan fleksibel. Walaupun terdapat beberapa kekangan seperti ketepatan pemahaman reka bentuk dan keterhadapan kreativiti, teknologi ini terus berkembang ke arah yang lebih baik. Sebagai langkah ke hadapan, integrasi AI dengan teknologi seperti realiti maya, VR dan augmented reality AR boleh membuka peluang untuk pengalaman reka bentuk yang lebih mendalam dan realistik. Dengan itu, AI bukan sekadar alat tetapi rakan dalam merealisasikan visi reka bentuk impian kita. Sekian, terima kasih.